dari cukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa punca suhu SST melonjak tinggi ketika ini? Nak dekat 1 Julai makin membara. Tahun ini, 2025, lagi sekali kadar cukai jualan ini nak disemak semula dan skop cukai perkhidmatan diperluaskan untuk merangkumi lebih banyak barangan. Tahun lepas, Mac 2024, cukai jualan dah dinaikkan dari 6% ke 8%, di mana kutipan SST tahun lepas 2024 dah lebih daripada sasaran awal pun. Masih tak cukup. Kenapa tak cukup? Tahun 2025 ini, targetnya adalah lebih 50 bilion nak kutip daripada rakyat. Tak cukup juga. Maksudnya mudah. Kerajaan nak belanja lebih dari pendapatan. Boros. Maka, wang nak datang dari mana? Dari cukai. Baik, ini kisah di Amerika. Trump naikkan siling hutang sebanyak $5 trilion. Buat awal tak kalut. Nampak, negara kaya pun terdesak. Elon Musk yang rapat dan bantu Trump menang pun terkejut. Senator Paul pula, walaupun dia dalam parti Trump, dia kritik tindakan Trump ini sebab ini bakal memburukkan lagi defisit kerajaan Amerika. What I'm advocating for is this. If you had teenage children and you gave them a credit card and they maxed out the $2,000 on booze and gambling, would you give them a bigger credit line or a smaller credit line? Congress is worse than a bunch of drunken teenagers. They have a history of not being fiscally responsible, but I'm not going to vote to raise the debt ceiling $5 trillion because then there's nobody left in town who has their hands clean and can speak from a high moral ground that debt is wrong and we shouldn't keep piling it on. Wow. Jadi, tak heranlah di Malaysia, PMX pun mungkin akan ikut naikkan siling hutang sebab hutang sekarang dah nak sampai limit 80 bilion yang PMX janjikan masa bentang bajet defisit tahun 2025 dulu. Dan unjuran untuk tahun depan 2025 dari 100 bilion kita kurangkan ke 80 bilion ringgit. Agensi penarafan pun sokong komitmen padu kerajaan nak kurangkan hutang. Tapi, adakah PMX ikut rancangan tersebut? Tahun lepas, dia kata dia nak buktikan dia boleh kawal atau turunkan jumlah hutang. Tapi setakat 6 bulan, Januari hingga Jun tahun ini, dia dah berhutang 64 bilion di pasaran bond ataupun suku. Tinggal 16 bilion saja lagi yang boleh dipinjam antara Jun ke Disember 2025. Ruang sangat sempit di pasaran bond. Sebab itu kerajaan tiada pilihan melainkan SST. Raja Formula nampaknya dah lari. Hakikatnya sekarang ini pengurusan kewangan tidak terkawal. Desperate nak tambah pendapatan. Dari mana wang itu? Dari cukai.